Hadirin yang berminat boleh mendapatkan stamp dan postcard istimewa sempena Hari Wanita Antarabangsa 2025 di reluai pameran Pos Malaysia Berhad atau di pejabat-pejabat pos terpilih di seluruh Malaysia atau secara atas talian di website Pos Malaysia. Kita sebagai strategic partner Kementerian Wanita, kita bekerjasama untuk mengeluarkan stamp ini. So inspirasinya adalah wanita sedunia. Konsep dan inspirasi sebalik stamp ni adalah selaras dengan harapan negara untuk menaikkan pelibatan wanita di sektor private dan sektor kerajaan untuk memajukan lagi perjuangan wanita di negara ini. Kerana wanita adalah harapan bangsa, negara dan agama. So harapan kami di Pos Malaysia adalah sebagai kaum wanita, saya harap ibu bapa dapat memberikan pengalaman, pendidikan kepada anak-anak, especially anak-anak perempuan dia, supaya mereka mulakan hobi untuk mengumpul stamp. Macam kita dulu kan, kita banyak mengumpul stamp. Sekarang ni ramai budak-budak tak tahu apa itu stamp. Jadi sebagai selaras dengan apa yang kerajaan kita buat untuk melibatkan lagi kaum wanita, saya harap ia dapat dipupuk lagi kecil lagi dengan anak-anak kita. STEM ini adalah simbol penghargaan kepada wanita dan sumbangan mereka dalam pelbagai aspek kehidupan. Ia juga bentuk dokumentasi sejarah dan boleh dikenang oleh generasi yang akan datang. Ya, Kementerian sentiasa merangka program yang memberi manfaat kepada wanita, termasuk kempen kesedaran, program keusahawanan dan inisiatif memperkukuhkan hak wanita di Malaysia. Kami mempunyai pelbagai program seperti bantuan keusahawanan wanita, latihan kemahiran dan sokongan psikososial bagi memastikan wanita mendapat peluang yang sama rata untuk maju. Okey, bagi pandangan saya memang sangat menarik oleh kerana hari ini adalah hari wanita berinspirasi, membina legasi. Okey, sekarang untuk pengetahuan semua, wanita Malaysia sangat dihargai untuk kita semua. Sekarang ni, masa zaman ni tak ada siapa yang guna stamp. Tapi yang barang-barang yang macam ni old fashioned ni stamp tu is a very good collection. So and to put a woman, the importance of women on the stamp is very nice. It can be given away as gifts and is actually very nice for someone. It encourages someone to send something special by mail to their friend ke family ke dengan gambar mereka di sana. So it is very nice. It's a very good idea. Okay, dekat sini at this event today ada banyak. There's so many things. There are a lot of NGOs here. NGOs untuk wanita, untuk wanita tunggal, ibu tunggal, untuk ladies entrepreneurs semua. So it's a very good idea even for us also with Volvo. I know you all are thinking why is Volvo involved in a Women's Day event. This event, this program that we have is for women. It's called Iron Women. We empower women, Malaysian women, to become truck drivers. Because in Malaysia, generally there is a shortage for truck drivers. So let's change the perception of being a truck driver. It's not a man's job only. A woman also can do the job. So we are here to empower women. So come and to register with us, and we'll take you through the process.